caviar ni dia ada crispal Belgium coklat. Alright, Assalamualaikum. So kedai ni kali ni dia buat kecoh lagi Dia bawa keluar tiramisu caviar. So jom kita tengok ada ke tak ada. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang nak tanya tiramisu caviar tu ada tak? Bang ada. Beza Okey. dengan kita punya klasik tiramisu. Okey. Yang caviar ni dia ada crispal Belgium coklat. Kalau Okey. kita abang makan dia crunchy, lepas tu dia cair dalam mulut lah. Ni berapa harga? Yang ini satu RM19.90. RM9.90 boleh bang. Bagi saya satu bang. Okey satu. Yang ini dia RM RM15. RM15 boleh bang. Ya. Satu juga tiramisu klasik. Okey, satu lain tu kita ada batik coklat indulgent. Kek batik berapa bang? Yang ini kita pakai coklat kalbau, yang ni RM13. RM13. Ini tak apalah. Lain kali. Yang tu kita ada mochi bite, strawberry, Strawberry, coklat. coklat, Lepas tu yang paling laku sekarang taro kita lah. taro. Ha. Oh, okey, bagi saya yang coklat bang. Kita ada cake moist coklat. Kek moist coklat. Okey, yang ni berapa ringgit? Promo RM7 je bang. Dekat promo kita jual RM9. Kita tagih. Yang ni kita tagih. Boleh buatkan saya ni satu. Free income satu Betul. Boleh. Coklat apa pakai? Yang ni kita pakai coklat berries. So bila abang makan dia balance dengan rasa kita punya strawberry. Yang ni berapa ringgit Strawberry Yang ni income ni? RM15. RM15. Apa nama benda ni Yang bang? ni Dubai Chewy Cookies pistachio. Besar agak Besar bang. Okey, baik. Kita potong-potong dia dalam ni. Taster ni abang boleh rasa kita punya signature lah tiramisu. Oh, boleh rasa ni lah. Dengan kita Okey. punya kek batik coklat indulgent. Ni abang punya. Okey, dah siap Okey, Okey, dah yang siap. caviar tu ada Ada bang. Okey, baik. Terima kasih. Saya makan dulu Thank you bang support. Baik. Rezeki. Hati-hati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Dia yang tengah viral tiramisu caviar. So dalam dia bentuk macam ni Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Menu yang seterusnya strawberry in cup Cara makan dia ambil ni yang Dubai kunafa pistachio ni, ambil sekali dengan strawberry. Bismillahirrahmanirrahim. Tiramisu klasik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lembut betul dia punya tiramisu. So, yang seterusnya kita makan ni dia punya kek coklat moist Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya coklat dia boleh tahan banyak agak Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bila makan ni dia punya coklat dia macam tak muak. Ini dia mochi bite. Dekat mochi bite ni dah ada 10 biji mochi. Lepas tu dia ada bagi topping Oreo dengan coklat. Cara makan dia macam ni kan. Ambil mochi ni, cicah coklat dulu, ambil Oreo. Bismillahirrahmanirrahim. Onda. So yang mana nak try tiramisu caviar, boleh Sweet Spear booth dekat Taman Medan, Petaling Jaya. So guys, makan dulu.